Kalau dia tak buka mulut, tentu orang tak tahu kisah hidup dia ni. Dah macam filem Hollywood. Macam ni cerita dia. Nama peninju ni Francis Ngannou. Sebelum dikenali dunia, dia hanyalah seorang budak miskin dari Mbati, Cameroon. Tahap miskin dia tu sampai tak bersekolah, dan seawal umur 10 tahun dia dah kerja di lombong pasir semata-mata untuk cari sesuap nasi. Hidup dia kosong sampai satu hari seorang kawan tunjukkan dia klip video Mike Tyson. Dari situ dia teruja dan mula berangan nak jadi seperti idolanya. Pada umur 26 tahun, Francis berhijrah pergi ke Eropah bagi mengubah hidup. Perjalanan ke Eropah bukan kisah indah seperti yang dibayangkan. Dia meredah gurun Sahara, berhimpit dalam truk bersama puluhan orang, berdepan kelaparan dan kehausan. Hampir setahun dia bertahan di Morocco, hidup berpindah randah, tidur di semak dan kawasan terbuka. Akhirnya dia menyeberangi laut dan tiba di Spanyol. Namun ditangkap kerana masuk secara haram dan dipenjarakan hampir 2 bulan. Lepas dibebaskan, dia ke Paris, tidur di lot parking, lapar, keseorangan. Itulah realiti hidup seorang parti. Suatu hari dia melangkah masuk ke sebuah gym, asal minat bertarung yang diidamkan. Di situlah coach Fernand Lopez nampak sesuatu dalam diri Francis. Dia diberi peluang berlatih secara percuma. Dari situ hidup dia berubah dari gelandangan ke petarung MMA dan akhirnya ke pentas UFC menjadi juara dunia.